Kita masih lagi dalam mood raya, mood open house. Anak-anak yang paling seronok lah dapat duit raya. Sebagai ibu bapa yang bijak, ramai yang pilih untuk simpan duit raya anak-anak dalam SSPN untuk pelepasan cukai. Bagus, kalau saya ada peluang pun saya akan buat perkara yang sama. Tapi kita kena realistik. Pelepasan cukai yang ada tu, dia ada limit. Dan dividennya sekitar 3 ke 4% setahun saja. Persoalannya, adakah dividen tu cukup kuat untuk melawan inflasi dan kenaikan kos pendidikan 10 ke 15 tahun yang akan datang? Dalam jangka masa panjang, kenaikan harga emas jauh meninggalkan nilai duit kertas. Sebab tu saya sarankan pecahkan duit raya anak-anak kepada beberapa portion lah. Antaranya SSPN untuk pelepasan cukai dan selebihnya tukarkan kepada emas. Kenapa emas? Kerana nilai pendidikan mereka di masa akan datang lebih terjamin dengan gram emas berbanding nilai ringgit sekarang. Ibu bapa yang nak tahu cara untuk simpan pendidikan anak-anak dengan simpanan emas, follow saya supaya tak terlepas lagi tips-tips yang seterusnya.